Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, selamat petang, salam ceria, salam sihat kepada followers page Tanya Dr. Said. Saya Dr. Said Ayub Said Mustafa Al-Qudri. Hari ini saya akan berkongsi satu topik lari sikit. Sebab selalu sebelum ni saya masukkan topik-topik kesihatan yang lebih kepada non-communicable diseases, NCD, maksudnya penyakit-penyakit yang tak berjangkit. Tapi hari ini saya nak masuk dalam topik penyakit berjangkit. Sebab apa? Sebab demam denggi. Saya akan cerita tentang denggi ni. Demam denggi sekarang ni dia semakin mengganas. Sebab tu saya rasa bagus juga kalau kita tahu serba sedikit simptom, apa nak buat, macam mana kat klinik dan sebagainya lah ya. Sebab ramai orang, saya bimbang lah, setengah orang dia demam, kalau pergi klinik tak apalah, tapi yang jenis demam yang makan Panadol, lepas tu dia tunggu demam kebal, mungkin bila demam dah kebal dia buat tak tahu saja. Sebab bahayanya denggi ni bukan waktu demam dia tau. Denggi ni selalunya lah dulu saya pernah jaga buat denggi dekat Hospital Pulau Pinang. Denggi ni selalunya dia demam 5 hari tu demam panas. Masa demam panas ni orang panik lah, orang makan Panadol dan sebagainya. Tapi lepas 5 hari, 4-5 hari ni demam dia kebah. Bila demam dia kebah, orang rasa dah sembuh lah. Tetapi waktu demam kebah ni lah, pada hari yang ke-5 hingga hari ke-7, ke-8 tu adalah hari yang sangat-sangat berbahaya kepada pesakit denggi. Sebab apa? Waktu tu tak semua selalunya platelet dia akan, platelet ni adalah jenis bahan dalam darah kita ni yang menentukan sama ada darah tu boleh beku ke tak. Platelet ni akan turun menjunam dan ini boleh menyebabkan komplikasi pendarahan. Dan seterusnya dia boleh masuk kepada shock ataupun renjatan. Ini yang berbahaya bagi mereka-mereka yang tak tahu. Sebab tu bagi saya lah, mudah sekali. Tips saya yang pertama sebelum saya cerita lebih lanjut, bila demam panas tak kebah-kebah, pastikan anda pergi jumpa doktor. Doktor bila dia tanya sejarah, dia tanya macam mana demam dan sebagainya, dia tahulah apa yang nak buat kan. Okey, demam denggi ni pada tahun ini sedang meningkat. Macam saya katakan, sedang mengganas. Apa maksud mengganas tu? Setakat bulan Ogos ada 80,000 orang menghidap denggi di Malaysia. Tinggilah tu. Sebab jangkaannya pada sampai hujung tahun ni lah, jangkaannya akan ada sekitar 150,000 pesakit yang didiagnoskan sebagai penghidap denggi. Dan setakat bulan Ogos 113 mereka yang mengidap denggi tu dah menyebabkan kematian. Ini yang kita takut. Ini yang saya harap saya dapat berkongsi ilmu yang bermanfaat supaya komplikasi-komplikasi yang hingga menyebabkan kematian tu dapat dielakkan. Sebab rekod setakat ni tahun 2015 ada 120,000 orang dan 336 orang yang meninggal. So ini pun satu rekod. Tapi tahun ni kalau jangka 150,000 tu memang lebih tinggi lah kan. Dan 70 hingga 80% dari pesakit demam denggi ini berlaku di kawasan bandar. Sebab tu saya harap anda dapat manfaat sikit dari perkongsian saya hari ini tentang demam yang tak kebah-kebah. Sebab demam denggi ni memang kita tahulah dibawa oleh nyamuk kan. Nyamuk apa nama? Aedes. Dan nama virus dia sebenarnya Flavivirus. Adalah nama pelik-pelik tu kita kenal sebagai denggi je lah. Tapi denggi ni dia pun ada jenis dia. Dia ada jenis DN type 1, type 2, type 3, type 4. Maksudnya serotype dia berubah-ubah. So perubahan ini pun boleh menyebabkan pelonjakan jangkitan kuman dan keseriusan masalah pesakit yang menghidap denggi. Okey, apa simptom biasa demam denggi? Selalunya terutamanya bagi orang dewasa ialah demam yang mendadak. Demam dia naik tinggi. Memang demam dia menyebabkan kita rasa flat lah kan. Demam mendadak dan selalunya demam ni macam makan Panadol tu,
Sekejap-sekejap panas balik, sekejap panas balik. Itu yang orang kata demam tak kebah-kebah tu, kan? Dan selalunya disertai dengan beberapa perkara. Antara yang paling common ialah sakit-sakit tulang, sakit sendi. Dia sakit utamanya di bahagian sendi lutut dan sendi bahu, okey. Kemudian sakit-sakit tulang. Dan termasuklah sakit kepala, kemudian sakit belakang mata ni. Kadang-kadang dia rasa loya, tak selera, rasa nak muntah ataupun muntah. Okay? Pedih bahagian ulu hati, kadang-kadang ada yang cirit berit, kadang-kadang bengkak kelenjar pun selalu kita boleh rasa bengkak-bengkak kat kawasan ni kan, kelenjar kita kan, kelenjar di bahagian leher tu kita boleh rasa. Dan bila dia dah serius, mungkin setengah orang dia rasa susah nafas, kemudian dia dah gelisah. Ini dia problem. Dan selalunya datang ruam. So ruam macam mana? Selalunya dia ada dua jenis ruam ya. Satu ruam yang payah kita explain ruam ni. Sebenarnya dari istilah dia. Tapi tak apa, saya jelaskan. Selalunya ruam dia macam dia ada pendarahan bawah kulit tau. Okay? Dia bukan atas kulit, di bawah kulit. Maksudnya macam ambil pen merah tu titik-titik kan dekat, selalunya ke bahagian flexor. Okay, titik-titik kan, tapi ada di bawah kulit. Dan kulitnya selalu merah, dia flush macam tu. Dan kadang-kadang kalau kita tepuk tu, bahagian kulit yang kita tepuk tu, sebabkan semua ni merah, bahagian tu melekat kena tapak tangan jadi putih. Okay, right. So tu jenis ruam yang orang kata petechian ataupun pendarahan bawah kulit yang berlaku bagi pesakit denggi. Okay, right. Denggi ni bahayanya apabila bagi setengah-setengah kes, especially mereka yang mempunyai immune system yang rendah, okay, dia akan pergi kepada orang kata denggi berdarah. Denggi berdarah ni maksudnya tanda-tanda ni lain lah. Selalunya kulit dia menjadi lebih sejuk, kemudian dia macam lebam-lebam berdarah lah di bawah kulit tu kan, merah tu kan. Okay. Kemudian mungkin dia ada pendarahan di tempat-tempat lain, seperti darah hidung, darah bahagian gusi, gosok gigi tu dia berdarah kan. Okay. Ataupun kalau lebih serius, dia muntah darah, ataupun apabila dia buang air besar, dia dah jadi warna hitam. Ini tanda ada darah dalam najis. Ataupun bagi wanita, head dia tu lebih banyak daripada biasa, dan mungkin juga keluar pendarahan daripada kemaluan. Okay. Right. So, kenapa denggi ni bahaya? Sebab apabila berlaku hemorrhagic ataupun denggi berdarah tadi, dia boleh menyebabkan ketirisan salur darah kapilari, menyebabkan plasma ataupun cecair darah tu boleh keluar daripada darah. So, bila cecair daripada darah tu boleh keluar daripada darah, dia akan menjadi renjatan ataupun shock bahasa Inggeris lah. Dan ini kita boleh dapat antara simptomnya, nadi semakin laju, kemudian tekanan darah semakin turun, kemudian orang kata bukan itu saja, kita nampak dia pun rasa sakit lah, gelisah, kemudian, dan benda ni harus tahu, apabila dia dah masuk renjatan, kalau tak dapat rawatan yang sepatutnya, kadang-kadang boleh berlaku kematian dalam masa 24 jam. Sebab tu penting saya katakan, kalau demam panas yang tak tahu sebab, especially demam yang tak ada sesema ataupun tak ada batuk, maksudnya demam saja dan sakit-sakit sendi, ini harus pergi ke klinik. Dan kat klinik tu doktor tahulah apa je nak buat kan. Antaranya kalau paling lekeh pun dia akan buat tourniquet test. Tourniquet test ini kalau tak mengambil darah lah, dia akan check macam mana tau. Dia ambil tekanan darah tu, okay, dia pump dekat bahagian tu, kemudian dia biarkan 5 minit. Lepas 5 minit dia buka, dia tengok, dia akan kira dalam diameter 2.5 cm tu ada kalau lebih daripada 20 titik-titik pendarahan bawah kulit tu, ini dia akan refer ke hospital. Itu bagi klinik yang ataupun bagi tempat ataupun mungkin pusat rawatan yang tak ada kemudahan. Tapi sekarang klinik semua dah ada ujian-ujian tertentu, terutamanya ujian serologi, kita panggil combo test lah. Combo test ni dia akan cek IgG, immunoglobulin type G dan immunoglobulin type M, yang mana combination ini daripada hari pertama dia dah boleh cek sama ada anda mengidapi masalah
denggi atau tidak. So mudah, sekarang dah mudah dah sebab kat klinik pun dia ambil darah sikit, dia letak dalam test tersebut, dalam masa beberapa minit anda dah tahu jawapan dia. Di samping tu dia pun akan check lah jumlah sel darah putih yang mungkin akan turun. Dan apabila denggi ni dah sampai mungkin hari ke-4, hari ke-5 macam tu, dia boleh nampak plateletnya yang saya cakap tadi, yang menyebabkan darah beku tadi, dia semakin turun nilai biasa 150 hingga 400 ribu. Tapi bagi denggi selalunya dia akan turun di bawah 100, itu kalau signifikan kan. Okey, right. Ini kenapa? Kerana virus denggi ni dia akan mengganggu platelet ni, yang mana dia akan menyebabkan production ataupun penghasilan platelet ni terjejas di bahagian sumsum tulang kita, dan dia akan menyebabkan pemecahan platelet dalam darah kita. So ini akan menyebabkan platelet tadi turun. So darah kita jadi macam nak katakan cair, mudah berdarah lah macam tu kan. Dan satu lagi, doktor akan juga cek hematokrit. Hematokrit ni adalah nilai dalam kajian itu, iaitu nilai jumlah sel darah merah per jumlah volume darah tadi. Apabila hematokrit ni semakin meningkat, ini tanda lebih bahaya, sebab tandanya mungkin plasma ataupun cecair darah tu dah mula keluar daripada salur darah, dan kalau dibiarkan bimbangnya akan menjadi shock ataupun renjatan tadi. Nah, nilai biasanya untuk lelaki bawah usia 60 tahun ialah 42%, untuk di bawah 60 tahun adalah 46%, untuk yang lebih 60 tahun adalah 42%, dan wanita lebih daripada 40%. Tapi biasanya kalau lebih daripada 46% tu kita dah toing. So kita akan buatlah, maksudnya dia kena, itu alam dia untuk kita refer supaya dia boleh buatkan rawatan tertentu di pusat penjagaan ataupun di hospital. Dan mungkin doktor akan cek jugalah mungkin AST ataupun ALT, iaitu enzim hati dan sebagainya. Itu biar, itu klinik yang akan buat. Okey, apa rawatannya? Okey, yang penting macam saya katakan tadi, first kali pergi klinik, cek. Okey, kemudian kalau doktor kata benda ni boleh dirawat di rumah, so apa yang anda boleh buat? Okey, pastikan anda minum air banyak-banyak kan. Okey, dan demam tu rawatannya menggunakan Panadol, PCM lah, paracetamol. Okey, doktor takkan bagi anda aspirin ataupun ubat NSAID iaitu ubat tahan sakit, kerana bimbang kan benda ni boleh menjurus ataupun boleh mengkomplikasikan lebih lagi kalau berlaku pendarahan, terutamanya di bahagian perut. Kerana kita tahu NSAID ni kalau dimakan tu, especially pada perut kosong, boleh menyebabkan ulcer ataupun gastritis di bahagian perut. Dan especially doktor pun tak akan bagi injection, sebab ni akan ganggu gugat ujian darah yang nak lihat sama ada denggi ni kacau jantung ataupun tidak. Dan doktor pun tak akan bagi steroid lah. So maksud 3 rawatan utama yang doktor akan bagi untuk balik, bila anda balik ke rumah, maksudnya pada tahap mana denggi ni masih boleh di follow up ataupun di follow up di rumah, ialah paracetamol, minum air banyak dan rehat. Okey? Dan selalunya doktor akan monitor setiap hari, terutamanya daripada hari ke-3 sampai hari ke-8 tu, dia akan monitor setiap hari. Dia nak tengok platelet tu macam mana. Dan platelet tu kalau turun dan bila dia dah start naik balik, usually, selalunya, insyaAllah, okey, anda dah melepasi zon-zon risiko selalunya. Tapi tak apa, biar doktor lah yang decide. Tapi kalau anda mempunyai masalah platelet yang turun, selalunya doktor kita akan hantar pergi hospital. Dan di hospital biasanya dia akan bagi IV drip kalau perlu, dia akan set drip yang mana dia akan tambah air. Dan kalau turun sangat, mungkin setengah orang plateletnya turun bawah 20 dan sebagainya, so ini dia akan bagi fresh frozen plasma. Itu adalah rawatan hospital. Okey, right. Cuma bagi mereka yang di rumah, ada juga setengah orang mengesyorkan beberapa kaedah alternatif untuk membantu tubuh badan kita menghasilkan lebih banyak orang kata platelet ataupun bahan yang
boleh mengelakkan daripada darah kita terlalu cair sehingga berlaku pendarahan tu. Okey, right. Antara yang paling popular lah dan antara yang paling mempunyai kajian sehingga dikeluarkan juga dalam DMJ ini tahun 2015 pada 15 hari bulan 9 ialah daun betik. Biasa dengar kan, rawat denggi dengan daun betik. Ada juga setengah mereka yang kata benda ni tak berkesan. Tapi bagi saya, banyak kajian yang telah dijalankan, termasuklah di Institut IMR sendiri, okay, yang menunjukkan bahawa dalam daun betik ni dia ada sejenis bahan namanya kapain yang boleh merangsang penghasilan ataupun pembentukan platelet tadi, dan juga dia juga boleh mengatasi ataupun bertindak sebagai antiparasite yang boleh membunuh virus, termasuklah virus malaria contohnya. Okay? Tapi ia mempunyai kesan lah, daripada anda duduk saja tak pakai ubat kan, ialah makan Panadol. Eloklah boleh juga gunakan rawatan-rawatan alternatif ini. Cuma bagaimana nak gunakan daun betik. Okey, right, ini saya bagikan tips bagaimana nak gunakan daun betik ini kalau nak gunakan untuk rawatan denggi. Okey, first kali anda ambil daun yang bersih lah, daun betik yang bersih, buang dia batang besar tu kan, batang kecil tak payah buang lah. Okey, then orang kata potong-potong hiris jadi hirisan yang halus. Okey, timbang lebih kurang 50 gram. Okey, 50 gram daun betik tadi campur dengan 50 ml air. Okey, 50 gram daun betik yang dah dihiris halus campur dengan 50 ml air. Sebab benda ni pahit, anda campur sikit dengan gula 25 gram. Okey, dalam kes ni bagi saya tak apalah makan gula, sebab memang sakit denggi dia tak ada tenaga, dia perlukan tenaga tersebut. Dan kebetulan daun betik ni pahit kan, so bila campur gula sedaplah sikit makan. Okey, dah campur 3 benda asas ni, 50 gram daun betik, 50 ml air dan 25 gram gula. Hancurkan dalam lesung batu ke, hancurkan. Okey, hancurkan betul-betul 15 minit. Kemudian simpan dalam masa 30 minit biar dia sebati apa semua. Kemudian ambil yang campuran tadi. Okey, gunakan tangan, of course kena bersihkan dulu lah kan. Squeeze ataupun kita squeeze betul-betul sampai dapat air dia. Kita squeeze sampai dapat air dia. Dan bagaimana nak guna air ni? Kita gunakan pada kadar 30 ml. 30 ml ni lebih kurang 2 sudu besar 3 kali sehari. Okey, dan itu untuk orang dewasa. Tapi kalau untuk kanak-kanak, kita gunakan sama ada 1 hingga 2 sudu kecil 3 kali sehari daripada air yang anda dah perah daripada campuran tadi. Dan campuran tadi boleh disimpankan dalam peti ais selama 24 jam, no problem. Okey, jadi suhu dia tak panas lah. Anda simpan dan amalkan sebelum makan. Saya ulang sekali lagi, 50 gram daun betik campur 50 ml air campur 25 gram gula. Lenyek-lenyekkan. Lenyek senang lah bahasa tu kan. Lenyek-lenyekkan. Kemudian biarkan selama 30 minit untuk dia sebati. Kemudian anda pegahkan air yang dapat daripada lenyekkan tersebut. Dan air tu anda boleh amalkan untuk orang dewasa 30 ml 3 kali sehari sebelum makan. Untuk budak kecil, 1 sudu besar 1 sudu kecil ataupun 2 sudu kecil 3 kali sehari, bergantung pada saiz budak tu lah. Dan untuk orang dewasa 30 ml tu maknanya 2 sudu besar. Dan seelok-eloknya dimulakan pada hari pertama kalau demam tu lah. So ini antara tips yang mana didapati banyak kajian menunjukkan bahawa ia mampu untuk meningkatkan semula platelet tadi selepas beberapa jam. Okey, tak salah saya lebih kurang sehari lebih lah platelet dah mula naik. So itu satu kaedah yang boleh diamalkan di rumah. Okey, right. Dan ada juga setengah yang berpendapat daun betik ni kadang-kadang boleh menyebabkan masalah pada organ hati lah, organ buah pinggang, disebabkan dia mengandungi apa? Cyanogenic glycoside. So tapi sebenarnya cyanogenic glycoside ni ada pada lebih kurang banyak bahan-bahan makanan yang sihat. Contohnya dalam almond, dalam ubi kayu, dalam plum, dalam cherry.
tapi jumlahnya sikit. Maksudnya kalau nak dapat cyanide poisoning, okey, dengan makan daun betik tadi, anda harus makan 12,000 daun betik sekaligus. Mana ada makan banyak tu kan. So insyaAllah bagi orang yang 60 kg makan 12,000 daun betik tu, saya tak jangkakan boleh berlaku lah. So insyaAllah tak ada masalah dengan daun betik. Itu antara rawatan alternatif yang paling banyak mempunyai kajian-kajian yang menunjukkan bahawa dia boleh meningkatkan bacaan platelet. So itu boleh diamalkan. Okay, yang mana penting juga, kalau tadi saya dah cakapkan, air tu kena makan banyak, kena minum banyak. Okay, jangan lupa air kena minum banyak. Right, yang lain-lainnya yang boleh diamalkan ialah juga buah orange, kerana dia tinggi dengan vitamin C, kerana ini juga boleh membantu immune system. Kemudian buah delima juga kaya dengan buah delima ni kaya dengan macam-macam jenis phytonutrisi. Okay, juga merupakan sumber besi. Sayur bayam juga kaya dengan beberapa phytonutrisi dan juga zat besi yang bagus untuk pesakit denggi. Termasuklah air kelapa. Kenapa air kelapa ni kaya dengan mineral? Kerana pesakit denggi ni sebab demam demam dia dengan panas itu, dia hilang banyak peluh, mineral dia keluar, so dia perlu ganti balik. Dan juga ada setengah orang cakap sup ketam lah. Sup ketam ni saya kurang pasti, tapi dia kata dalam sup ketam tu ada protein tinggi. Tapi tak apa, biar saya tolak ke tepi sikit sup ketam tu. Tapi yang saya syorkan ialah daun betik yang memang banyak kajian. Okey, dan itu antara langkah yang boleh dilakukan. Cuma saya nak juga nasihatkan, elakkan beberapa makanan. Contohnya makanan yang berminyak, yang bergoreng, rempah yang makanan yang tinggi rempah ataupun yang pedas sangat, bimbang nanti dia kacau dengan perut, gastrik dan minuman yang berkafein. Okey, so ini anda elakkan. Manakala saya boleh syorkan anda minum air banyak, amalkan Panadol. Dan Panadol ni satu lagi, dia jangan lebih daripada 4 gram sehari. Maksudnya 2 biji ni selalunya ada 500 mg, 500 mg. Sekali makan 1 gram. Boleh makan selang 6 jam. Okey, sebab saya tahu pesakit denggi ni dia punya demam tu memang lain macam sikit. Dia punya demam tu panas sangat, dan selalunya makan sekejap pun demam dia dah naik balik. So jangan makan lebih daripada 4 gram paracetamol sehari. Okey, so itulah perkongsian saya pada hari ini. Bagaimana untuk anda merawat ataupun mengenal simptom-simptom denggi, dan bagaimana untuk merawat denggi ini. Tapi yang paling penting, sekali lagi saya nak streskan, apabila anda ada demam panas, apabila demam ini especially dia dengan sakit sendi, dengan sakit kepala, dengan orang kata sakit tulang, rasa lawyer nak muntah apa semuanya, makan Panadol tak kebah-kebah, penting jangan tak pergi klinik. Pergi klinik, doktor kat klinik dia tahulah apa yang nak buat, dia ambil darah dan sebagainya. Pastikan anda pergi klinik, kerana denggi ini boleh dikurangkan komplikasinya seandainya mendapat rawatan yang awal. Okey, right. So itu perkongsian saya pada hari ini. Sebenarnya saya lari topik sikit. Topik yang saya fokus sebenarnya ialah lebih kepada diabetes, tapi itu dalam page yang lain. Kalau anda juga kebetulan nak tahu lebih lanjut tentang penyakit kencing manis, tentang diabetes, okey, bagaimana komplikasinya, bagaimana tips penjagaannya, bagaimana nak bebas daripada kencing manis, saya jemput anda. Tulis dekat Facebook tu, join Hidup Bahagia Tanpa Diabetes, tekan. Di situ anda akan masuk dalam grup Hidup Bahagia Tanpa Diabetes, yang mana saya akan berkongsi dengan semua maklumat-maklumat yang penting yang anda harus tahu tentang diabetes. Cuma dalam page ini saya bukakan kepada semua maklumat kesihatan yang lain, dan hari ini saya dah sentuh di luar topik yang selalu saya ceritakan, iaitu tentang denggi. Dan saya harap anda dapat manfaat daripada perkongsian saya, dan kalau boleh kongsikan, mengapa tidak, tekan like dan share dengan rakan-rakan yang anda rasa dapat manfaatkan perkongsian ini. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.